Hai, Assalamualaikum. Berjumpa saya lagi AI Jungle ni, bos. Ada lawan ke? Nuah sejarah ni. Aha, lawak ke tu? Senggel-senggel dong. Masuk zona lain, vibe luar biasa. Frekuensi naik, fokus terjaga. Konten raw, style tersendiri. Sekali play susah nak berhenti. Anuar, Anuar, Anuar. Mind on level. Like, subscribe, share dulu. Baru kita start cerita. Okey, hari ni kita akan buat apa agak-agak. Buat apa agak-agak ya. Hari ni mungkin saya dengan kru saya. Wow, saya ada kru sekarang. Saya dah boleh jadi orang kata yang jadi ubah-ubah suai punya. Saya dah ada kru, tak adalah. Saya dengan kawan saya hari ni. So, hari ni korang dah nampak kita berada di dalam hutan yang jauh daripada perumahan. So, hari ni kita nak buat satu benda yang sangat best dan sangat istimewa. Tak adalah, ini aktiviti orang kampung dulu yang tak kemampuan. Inilah dia nak menyalakan, menerangkan rumah, hiaskan. Sekarang dah tak ada dah. Kalau ada pun sekarang semua banyak pakai lampu je. Dan tak ada dah pakai minyak tanah, minyak gas, semua tu. So, hari ni saya akan tunjuk macam mana cara buat pelita dalam buluh. So korang tunggu dan lihat, tengok sampai jadi, insya-Allah. Semoga permudahkan segala urusan. Jom. So, okey, kita ada bakul. Kita perlukan apa? Angah lah. Kita perlukan parang. Kita perlukan gergaji. Kita perlukan air. Air tak payah. Kita perlukan satu. Kita perlukan alung je. Mama enten. Okey. So, yang ni dah berkahwin, jangan tanya-tanya. Yang ni pun dah. Yang ni pun dah. Bermaksudnya semua dah berkahwin. So, kalau yang mana belum kahwin tu, saya je. Ada ke? Kosong ke tu? Tak ada lagu kau je. Tapi kalau ada okey je. Okey, jom kita masuk ke dalam. Okey, kata-kata. Apa nak kata-katanya? Kata semangat ke? Malu lah. Bagi saya, ni orang dia. Bagi saya berkata-kata dulu lah. Waktu bulan Ramadan ni kita perbanyakkanlah amal ibadat kita. Kita bersedekah, menolong orang, membantu kebajikan apa semua. Kita teruskan. InsyaAllah ganjaran dia berlipat ganda, insyaAllah. Amin ya Allah. Angah, kata-kata hari ni, hidup ni memang keras. Kata-kata Ramadan. Marilah kita berpuasa kerana Allah Ta'ala. Freestyle. So, kata-kata diorang sangat manfaat. So, sebelum kita ni, inilah orang kata kerja sebelum buat. Tapi alhamdulillah, kita akan teruskan perjalanan kita. Mana-mana sini? Okey. Kita akan potong dulu buluh yang ada ni. Macam susah pegang hari ni. Gaji baru. Memang dah rasa ingat sikit. Wah. Nampak? Gaya tu kena ada, sobat. Sini, boh. Kita gaji dia, boh. Lain macam buat bulan puasa ni. Sambunglah. Ponek dah. Nampaknya dia lagi pro pada aku. Payah menekan Long, macam mana yang saya ajar itu buatlah. Teruskanlah dah. Mana Long nak potong kat mana? Ni. Nak potong. Ni. Saya ajar cara potong buluh. Saya ajar dulu. Kenapa ambil yang tempat sempit ni, Long? Kan
Oh, betul juga. Kita kecut. Apa tak loot ni long? Awak ni. Macam ni saya kena. Tak adalah, saja je. Macam sikit depan view tu kan. Sebenarnya awak ni long. Bukan apa long. Aduh. Barulah betul. Tengok. Nampak? Nampak? Gaya dia. Tak boleh buat. Ini main kau ni kau yang main kasar je. Tak, sebenarnya dia dah tumbang dah sebenarnya. Tapi saya saja nak buat macam belayam. Saya geram sebenarnya. Maklumlah puasa lemau sikit. Puasa lemau sikit lah. Kalau tak puasa tadi pakai gigi tu. Okey. Sebab macam mana kau nak tahu buluh tu tua atau tak? Kita nak buat pelita ni kena pakai buluh tua. Kalau buluh muda bukan tak boleh long. Sebab apa kalau buluh muda long? Dia kecut. Kalau kena panas sudah kecut. So kita sebab kita nak buat pelita kena ambil dengan buluh yang dah betul-betul matang, dia dah tua. So dikeras. Bila keras tu kita tak payah ambil yang ujung-ujung tu dah kira kecil. Kita ambil yang parah-parah besar ni je. Kita ambil dia dari sini kan. Di sini ambil macam ni atau ambil macam ni. Ambil macam ni, ambil macam ni. Ambil macam ni, ambil macam ni. Ambil macam ni. Tapi jangan potong tegak Potong kalau boleh menyerung sikit. Tapi saya jangan ikut saya. Saya ni asal boleh je sebenarnya. Nampak? Dah siap dah. Alhamdulillah hancur terus. Alhamdulillah. Okey, dah siap sebenarnya. Boleh tarik, boleh tarik. Dah. So kalau nak potong bulu jangan macam tu. Potong antara kiri kanan. Okey, lepas tu nak main benda-benda sini benda risiko. So tengoklah jarak dengan seloknya. Semoga menjadikan satu manfaat. Okey, bulu yang kita ambil baru-baru ni bocor bocor. Tengok sikit. Tu keluar air, nampak? Keluar air. So tak boleh pakai. Sebab nanti kalau kita letak minyak tanah ke minyak gas ke, terus luncur bosku 3 hari kering. So kita cari bulu lain. Kemungkinan kita ambil bulu yang lebih tua. Tak apa, bagi dia buat dulu. Saya dah tak tagat dah. Jadi kalau saya buat juga, paksalah saya batalkan puasa. So memang agak berpeluh sebenarnya. Betul. Sebab kita sekarang dah pukul 3.30 bos. Walaupun kita macam mana? Sakit pun macam mana? Tetap kita teruskan lagi kalau boleh. Teruskan lagi. Macam mana udang balik? Itulah orang kata tu. Orang cakap kalau letih macam mana pun, kalau boleh lah sahabat-sahabat semua kita teruskan lagi. Teruskan kuat semangat kita. Jangan membuka puasa. Semangat. Semangat. Okey. Maaf sikit. Nama dia Aceh. Dia memang ada kacik sikit macam saya juga. Cuma dia malu sebenarnya. Kalau live dia malu lah. Kalau macam ni dia boleh cakap tanpa berkata-kata. So macam mana sekalipun bertahan. Sedangkan zaman dulu orang kata panas terik. Tapi alhamdulillah puasa tahun ni hujan ada kan. Sejuk sebenarnya, sejuk. Tak ada alasan sebenarnya untuk kau membatalkan puasa. Apa kerja pun yang kau ada. Sebab ni kerja dunia je. So kita dah ada satu buluh. Jom kita siapkan buluh dulu. Saya dah tak larat nak bercakap sebenarnya. Dah kering dah air liuk sebenarnya. Okey. Ada lagi? Allah, nampak gayanya aku nak kena buat lagi. Nampak gayanya. Hari kita potong memotong. Mari kita memotong ya. Okey. Nak ajak lumba atas highway bukan saya orang ni. Tapi kalau nak lumba atas hutan, ini orang ni. Oh, ni buluh tua. Memang keras, degil. Apa melekat pula long? Tolong! Oh! Nampak gaya je. Ini buluh yang keempat. Ni kelima Sini long Betul. Memang long.
Ni orang dia Long. Orang dia. Ni orang dia. Ni orang. Mana Long? Sini. Ni orang dia Long. Ya. Dah. Bermaksudnya saya bagi petugas-petugas yang ada. So kita bagi sambung. Bagi dekat orang lama. So kita nak keluar dah. Kita dah siap dah projek. Alhamdulillah. Siap dah projek kita. Mantap, mantap, mantap. Selama 1 jam. 1 jam, tak sampai 1 jam. 40 minit aja. Untuk kita siapkan bulu-bulu kita. Kita ada 10 batang. Kemungkinan 10 ke 11 batang. Untuk kita jadikan pelita menerang hari-hari awal. Asyik. Dekat kan ujung kan. Oh. Rider kita. Rider accident Rider accident. Rider masih hidup. Tapi rider okey je. Yang tukang pegang pun sama. Kecundang. Okey, view pun dah semakin, hujan dah semakin ke sana. Tadi hujan. So, saya dengan kru-kru saya sekarang ni dengan kawan-kawan je ya. Buluh tadi kita hujan lebat tadi. So kita letak dulu buluh dekat belah bawah dulu. Kita angkut sikit-sikit dulu. Sekarang ni kita kerja tak habis lagi sebenarnya. Saja cakap dah habis tadi. Saya nak kena ambil kayu stand untuk pelita kita malam ni. So kita akan cari kayu pula. Okey. Kita punya kerja tak habis lagi. Kita kena ada stand barulah. Takkan kita letak kat tanah kan. So macam gitulah. So kita buat yang so nanti dia Tak asyik show je. kemudian kita akan cari kayu. Ni kayu pertama kita. Wah, kayu pertama kita. Alhamdulillah. Kayu pertama kita. Kita akan ambil tahap ketinggian dia lebih kurang 6 kaki ada Long 3 kaki dalam lah. 3 kaki macam tu lah. Tu nampak. Nak tengah potong keras. Saya sebenarnya tadi hujan lebat tu lah. Kami tidak dah ambil terus. Sekarang dah pukul 5 petang. Adakah sempat untuk sampai ke malam? Kita tengok macam mana. Tapi sempat je insyaAllah. Okey, tunggu projek baru kita. Saya dah lemah dah sebenarnya ni. Gatuk dah geng. Dah lemah lah. Bulan puasa ni. Dah nak asal lah. So ni dah kayu-kayu. Aduh. Ada lagi kau? Ada. Dah tak lagi dah. Dah tak semangat. Pelan-pelan abang. Dah pelan-pelan abang. Hai, bulan puasa ni. Kalau dah berkahwin pelan-pelan lain lah ni. Okey, jom. Kita potong-potong sekejap. Lepas tu kita terus luncur ke rumah. Okey guys. Sekarang kita tengah siap-siapkan dulu benda-benda apa yang patut disiap. So lepas tu kita akan go ke rumah, teruskan jalankan pelita. Tak sabarnya ada pelita malam ni. So kita nak kena bagi runcing sikit, bagi tajam. Untuk apa untuk tajam? Untuk tusuk dia punya akal bumi dia. Supaya dia akan jadi stand. Jadikan stand buluh pelita kita nak buat tu. So kita nak kecocok. Lepas tu kita latus. Memang lawa geng. Sikit lagi. Dalam 15 ke 10 minit dah nak siap dah kita punya ni. So kita akan ambil kat buluh kat bawah tempat kita letak tadi. Lepas tu kita jalan balik ke rumah. Dan kita terus tebuk lubang. Tunggu dan lihat proses akan kita buat. Okay, bye bye. Okay, sekarang ni kita dapat call yang Aslah dah berada di rumah saya. So sekarang ni bermaksudnya kita akan buat pelita di rumah bersama Aslah. Tak pun kita tengok siapa lagi. Dengan cerita ada lagi partner yang datang tapi tak tahu. So kita tengok. Kuncing terus. Wah, tak sabar tadi. Dah ada Aslah membakar semangat saya. Saya semangat. Mana lagi? Kita buat 30 malam ni pelita.
Setelah saya dah datang, saya dah semangat. Hello. Okey, masing-masing akan ada bawa barang. Yang ni akan bawa buluh dan saya akan bawa kayu. Kita on the balik ke rumah untuk siapkan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, cuaca pun insyaAllah diizinkan, kita akan siapkan juga berapa yang boleh untuk siapkan pelita untuk tunjukkan dekat korang. Korang sabar, okey? Wow. Lain macam. Tadi saya nak pikul lah semua, diorang tak bagi. Diorang kata diorang yang nak pikul. Okey, Assalamualaikum. Kita dah bersama Aslam. Macam saya cakap tadi, dia ada call saya. Saya tengah-tengah potong-potong bulu tadi, dia call. Wah, Sila sampai rumah. Saya cakap, saya terus semangat. Tadi mula saya ambil 5 je bulu. Ya ke? Lepas tu saya tambah lagi 10. Ya, banyak gila. Ya, sebab Jadi bulu tu kan ada 10 besar panjang. Nak potong kecil-kecil tak, panjang-panjang tu. Kita akan pakai panjang tu. Lepas tu Atau apa guna kayu lain? kayu tu untuk kita stand dia. Jadi awak tengok aje. Jadi bulu panjang, kayu stand jadi panjang lagi lah. Dia tak ada tinggi tu je. Tinggi-tinggi gini je. Perada itik je. Perada itik je. So mula saya nak buat 5 je. Tapi lepas awak call saya dah sampai rumah, saya terus tambah lagi 10. Ya, 10 bulu. Orang boleh tengok macam mana pelita style homemade buat. Betul. Dan seorang pelita ni orang beli dekat kedai RM2, kedai Eco Shop ada betul. jual. Sebab lagi satu ni kira tok moyang punya style juga sebenarnya. Sebab dulu elektrik tak ada. So orang nak beraya ni, rumah siapa yang paling meriah, so dia akan buat keliling dengan bulu atau bumbung ada. Lama-lama Bila last zaman orang buat pelita sendiri? 70-an. Sumpah lah. Sumpah 70-an. So, orang dah start jual Orang dah start. Bukan jual. Kalau yang jenis bulu yang kita buat ni, tak ada orang buat. Tak pernah ada orang buat? Ada orang buat, tapi mungkin kampung-kampung ceruk-ceruk je. Kalau ada sekarang ni segelintir lah. Sekarang semua pakai bulu yang siap tu je. Betul. Pakai tin. Dia dah tak ada kreativiti. Betul. So yang ni memang kreativiti yang orang kata memang segelintir lah kalau ada orang buat. So aku nak naikkan balik benda ni sebabkan salah satu budak-budak zaman sekarang mungkin tak pernah tengok benda ni. Dulu aku memang selalu buat benda ni. So aku nak tunjuk balik yang apa yang pernah ada. So benda tu jangan bagi orang lupa. So yang mana yang kau nak ikut benda ni, contoh, so budak-budak yang mana cuti-cuti sekolah bulan puasa ni, korang pergilah buat dengan kawan-kawan. Tapi bawa lah orang besar untuk, kalau tak tahu boleh tengok konten aku macam mana aku buat. Okay? Bye-bye. Jom kita pergi belakang. Let's go. So Aslah, Wah. saya dah pergi angkat dah kayu-kayu kat hutan. So bukan teropong. Bukan. Awak Aku kena tengok ni. Dalam ni lah yang letak minyaknya. betul. Tadi letak macam ni. Ni 1, 2. Dia ada 2 lubang, tapi kita nak buat 4 lubang. Jadi Ada 4 api lah. dia macam ni. Oh, dia macam ni. Dia macam tu. Oh, bukan berdiri di sini. Kan. Oh. So dia akan jadi memanjang macam ni. So benda ni memang tak ada jual lah. Oh, pelita panjang. Yeah. So kita akan susun dekat halaman. Betul, aku pelik kenapa panjang sangat. Aku ingatkan akan letak atas ni. Oh tak. Oh. So jom kita tengok contoh. Yang ni? Ni contoh dia. Ni nampak Aslah dah siap. 1. Nampak ni ada lubang. Wah. Ni nampak 1, 2, 3, 4. Ada 4. Angin. Macam mana nak masukkan ni? Oh, masukkan minyak dia lah. Yeah, betul. So macam tu lah cara dia. Oh, ni lubang angin long ni lubang angin untuk bagi dia ada udara. So Wah, patutlah macam ni. Aku ingatkan berdiri tadi. bukan. Itu yang aku pelik kenapa panjang sangat. Tak pernah tengok kan? Lemang ke? pernah. Tu ada nak berdiri. Dia ingat berdiri. Berdiri tu lemang Muhammad. Kalau lemang je lah, bakal lemang kena tegak. So tadi Aslah tanya pasal kayu tu. Kayu tu kan dia memanjang kan. So kita akan So cocok dia sini. cacak-cacak lah. Ya, betul. Jadi cara nak berdirikan dia masuk dalam tanah Kena nanti. cocok dulu. Faham, Okey. faham. So dah lagi yang bak masukkan tu kamu yang buat tau. Okey guys, kita akan cacak yang ni dulu. Wow, kita nak siapkan kita punya ni. So
Tak sabarnya nak menyala malam ni, bosku. Aslah! Wow, nampak? Macam ni rupanya. Ya, betul. Oh. So, inilah. Tapi kalau macam hujan ke apa, kita nak kena tutup lah pakai plastik. First time aku tengok macam ni. Ini DIY pakai penutup botol. Ya. Cabut. Tak apa. Tak ada masalah pun. Ada macam tu je. Jadi kita akan letak minyak lah dekat dalam ni. Semua DIY. Bagusnya. DIY je. Mantap ni penutup botol. Sebenarnya dia... Yang dia orang tebuk. betul. Letak sumbu. Masuk dalam ni. Nampak? Tu orang Ni panggil. kenapa ni ada lubang? Ni lubang angin. Orang panggil. Bagi ada udara, baru dia terbakar. Faham. Kalau tidak dia akan cepat terpadam. Dia tak ada udara daripada ni. Wah, uniknya. First time aku tengok yang macam ni. Dia mula rasa macam nak main bar. Bukan. Boleh lah. Dia buat main bar pula. Sebab ini kita cocok biasa-biasa je untuk kita nak siapkan. Minta lah tak hujan, tapi cuaca agak macam mendung kan. Mendung seram pula aku tengok mendung-mendung bila tengah shoot konten ni. Itulah. Tapi tak apa. Semoga Jauhkanlah kami dengan hujan. amin. InsyaAllah. So benda ni sebenarnya memang boleh tiru lah. Ya. So yang mana yang nak hias-hias kat rumah-rumah. Malam raya korang balik kampung, kalau kampung korang suasana macam ni, korang wajib try this one. Betul. Untuk merapatkan silaturahim juga. Betul. Itu benda lah salah satu lah. Untuk sebenarnya raya ni salah satu macam tu lah sebenarnya yang best. Merapatkan, bukan buat hal diri sendiri. So raya tahun ni kita rumah awak masalah. So sekarang ni Aslah pula nak akan buat. Bagi dia tahu nak besar mana. Ni je. Gesek sikit je. Tak, buat dalam ni je. Buat. Buat. Yeah. Aku ni pandai lah guna drill. Ya, memanglah pandai tak maksudnya. Hey, jangan ketawa Aku ni di rumah seorang tau. Di dinding tu semua aku buat sendiri. Nampak? Nampak? Yuk. Wah. Pandai. Lagi ke? Bijak. Sikit lagi. Jadi kena pegang kuat-kuat. Ya, betul. Macam ni. Ini guna bateri punya drill. Memanglah tak kuat sangat. Apa je nak pakai tu? Dinding tu? Patut guna drill yang wayar dia lalu kuat. Ni macam Alasan. Memang orang pakai ni je elok je. Dia pula nak minta drill dinding tu. Nak tebuk apa? Tebuk rumah jiran ke sebelah? Hey, don't you say that. Okey dah cun cantik. Dah lawa dah. Wah. Cuba teka dia bentuk apa? Bentuk apa? Tengoklah. Bentuk apa ni? Ini bentuk clover 4 daun. Wah. Yang bermaksud tuah, Lagi? kegembiraan, Lagi? bersyukur dan Alhamdulillah. main teka je aku. Sekarang ni penutup botol sos live. Memang DIY semua benda. Tak keluar modal buat ni. Ya. Dibayar upah je Wajar. Modal tak ada. Upah je lah. Tada. Aslah punya dah siap. Wah, bijak. Pandai dia. Maksudnya Aslah bukan biasa-biasa lah. Dia boleh tebuk lubang. Lepas tu dia pandai lah. Dia masukkan ni pun dia pandai masukkan. Betul. Maksudnya dia bukan biasa-biasa. Next. Ush. Benda dah siap dah. So kami akan bawa bersama-sama. Perlu ke bawa bersama-sama? Perlu. Aku rasa aku boleh angkat seorang yang ni. Boleh angkat seorang ke? Ya. Okey, angkat. Tak apalah, berdua lebih baik. Kita dah ada tanda dia. So kita akan letak. Alamak. Letak sini. Tak, yang ni tak pacak ni. Oh, tak pacak ni. Dulu. Oh, tanda dulu. Okey. Ukur dulu Noah. Ukur dulu. Okey, dah. Botak. Sikit. Besar. Lama. Tarik sikit. Masuk. Okey. Wow. Okey.
Wow. Wow, so tak sabar untuk belum. Belum masuk api lagi. Asal ketuk. Aslah. Ketuk aslah. Asal ketuk. Ha. Silap orang suruh ketuk. Okey. Tu boleh. Satu, dua, tiga. Ah. Sabar, dia tak cukup kuat. Dia kena jauh sikit baru Okey, kuat. jangan sikit. Okey. Tu, 2, 3. Apa sebab tak kena? Aku jangan gelak kau. Kau yang kena ketuk je lagi. Kenapa tak kena? Wah! 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 Okey, dah. Dah ke? Dah. Belum. Wah! Okey, Sama dah. ni. Boleh. Oh, kita nak Tarik sikit. Okey. Okey. ngam. Kau boleh bang? Ya. Hmm. Okey, Long. Sikit lagi. Ngam kan? Dah. Wah. Tapi 30 kali 2 je yang kena. Okey. Jangan marah. Sabar. Okey, jom kita buat yang baru pula. Let's go. Aitok tanya kau kiri ke kanan? Lepas tu kau cakap Aku sendiri confused. Dia pun confused kiri kanan. Dia kata dua-dua boleh. Ya. Pegang gaji pegang bawah. Betul. Tak payah habis Dalam sikit. Tu tak habis. Ya, dalam sikit je. Lelok tangan. Ni dah dalam betul ni. Nanti terpotong jari manis. Kejap. I can do this. Sabar. I can. Oh, kejap. Dah macam lebih pada sebenarnya lembu. I can do this. Okay. Hold on. Okay, go. Dia kena tekan sikit lah. Bukan. Dia tak ada tanda. Dia bergerak. Nampak? Oh. Macam potong bawah. Macam iris bawah. Kan pakai jari sebelah mata dia gaji. Sini lah. Tengok ni. Sini. Dia tak payah tekan kuat-kuat pun. Salah. Kenapa kau buat lagi tak lawa pada aku buat? Dah aku ambil tempat kau. Tapi Rosak kau lah. punya sengit. Sini. Stand pakai jari. Tapi bahaya macam ni. Macam tu. Tak apalah yang tu. Tu aku bukan tak nak bagi dia buat. Dia pun nyengot ya. Makan jari. Sini macam ni. Jangan dia bukan tekan kuat-kuat pun. Yes. Ya go. Yeay. Sikit-sikit embus. Dia mengganggu aku habuk-habuk dia tu. Berapa banyak lagi ni? boleh lah tu. Wah, saya dah makin pandai. Wah, look at it. Wah. Dia tak payah tekan mana pun. More. Dah. Dah, cukup. Tengah. Yang Noah buat tadi, yang tak lawa tu. Aku ambil kau punya tempat tau. Sengit! Itu kau yang buat sengit tadi. Okey, dah. Tolong editor tadi zoom yang dibuat sengit So, sini. lepas tu kita akan pecahkan dia. How? Okey. Ni, pakai ni. Nampak? Senang ke? Dah nampak dah? Nampak? Oh. So macam tu lah. Betul lah. Nak buat. Lelok. Ya, good. Ya. Lawanya. Ya. Wow. Nampak? Cantik lah. Ya. So itulah untuk letak dia. Lepas tu dengan tadi kan Aslah terus tebuk. Ni tebuk. Nak. Okay, ambil tebuk. So Aslah dia dah belajar benda baru. So kita tengok dulu mana tegak dia. So macam ni kan.
tegak ni. Tepuk Confirm sini. Betul Ya, juga? betul. Betul atau betul? Betul. Nah, Okay, mata aku jarang salah. Mana nak tepuk? sini. So aku akan tengok ukuran. Acah-acah ukur pula dia ni. Tak lagi dia tebut benda lain. Kau tahu minyak aku malam ni terkeluar dah. Pakai kasut tu kotor. Sini Ya, ya. Sini. Ya. Oh, good. Wah, lagi. Mana lagi? Sini. Kejap. Ya. Ni Tak ada kena mengena pun dengan slipper tu. Okey dah. Sini pula. Dia kena sebaris Noah. Kejap Noah, jangan gerak-gerak Noah. Okey, sini. Sini. Ni awak panggil lubang angin dia. Supaya dia ada udara. Okey, good. Ini lubang Wow. besar dia. Mana? Sini. Pusing-pusing kan dia. Peganglah kuat sikit. Ai! Siap dia duduk atas buluh tu. Aku rasa sini kau boleh ketuk lah. Ha? Ketuk. Mana boleh ketuk? Nanti pecah lah. Ni kan kita nak buat untuk tebuk ni. Sini. Tengok ni. Oh. Kalau kau buat macam tu, dia tak masuk tangan ni, bulu dia. Tak. Macam sengit ni. Sengit lah. Tapi boleh je. Sengit ke? Ah. Ni. Belakang. Kalau buluh ni tak jadi, kita R&D je Jadi. Oh, jadi. Marah dah. Nampak tu? Mantap dong kau, sumpah. Ni dah okey dah. Tengok. Dah cukup? Lagi besar sikit. Okey dah. Tengok. Cukup lah tu. Boleh. Okey dah. Sebab aku ukur pakai slipper tadi. Iya ke? Kira ni paling gata kan ni. Masukkan dia. Pakai yang agak. So siap. Yeay ni. Masukkan. Okey, good. Siap. Tengok. Wow. Macam sengit. Dah ada buat Tak sengit lah. Dah ada tempat cocok ngah. Buat kat sini je. Okey, jom. kayu hammer. Kau kan suka yang jenis ketuk-ketuk kan? Tu kayu hammer kita. So kita akan ambil spot dia kat sini ya. Aku takut sekarang aku ketuk ni. Okey. Okay, pegang ni. Hold on ni. Hold on this one for me. Dah ukur dulu. Okey, Aslah. Ni, Aslah buat macam ni dulu. Aslah buat macam ni dulu. Kau nak masukkan dulu kan? Okay, sini biar aku buat. Lepas tu dia dah ada bentuk. Dia bila dah ada bentuk tu, baru Aslah ni. Wah. Tepi sikit. Noah, tepi sikit. Okey. Bahaya ni Noah. Noah. Ni tukar tiang. Tukar tiang jap. Tukar tiang. Macam mana aku nak ketuk hujung bucu macam ni? Cih. Itu yang aku fikir tadi. Okey. Okey.
Dua tepi dua. Jaga tangan. Jaga tangan. Bukan, kamu nak kena cocok bagi dalam lagi baru dah awak boleh ketuk. Kalau bila awak ketuk jadi sengit. Kan paku biasanya kita macam ni. Sikit-sikit lama-lama tenggelam. Ya Allah, bezakan paku pula dah. Ha. Okay. Wah. Aku ni dah dalam. Wah. Ha. Ya. Yap. Wah. Yap. Wah. Yap. Tak cukup dalam je. Dia dah okey? Dah. Betul lah? Dah. Wah. Yang belah sana sikit lagi. Yang belah sana. Ha, ketuk sana pula. Okay, dia nak belajar nampak semangat dia tu. So biar. Ketuk. Ya. People make mistake. Ya, okey, sengit dah. Okey dah. Sini. Belum lah. Dah. Sudah Muhammad. Kan? Ya. Wah. Ya dah. Yeay! Tengok aku cakap. Antara buluh-buluh yang Noah buat, Aslah punya paling rata. Paling kata apa? Tengok ni. Yang lain tak nampak pun benda ni. Nur nak kena otak. Don't say that to people. Okey. Apa tu maksud dia? Jangan beritahu orang. Oh, diam-diam. Okay. Rahsia kita je lah. Ya. Okey. So, ini hasil Ni nanti tangan. untuk masuk minyak ke? Bukan, ni lubang angin. Minyak dah masuk ke sana? Sekejap lagi minyak masuk ke sini. Oh. So, tak sabar nak menyala untuk malam ni. Nyala bosku. Kita ada 3 pita kau boleh nampak kat setiap penjuru. Betul. 1, 2, 3. So, kita Dan akan total ada 10 kan? 10, mungkin kita akan siapkan 5 je dulu. Oh, faham. Sebab kita nak ada kejar masa sikit. Ya, cuaca pun tak berapa Bukan, cun. sekarang dah pukul 5.30. Kita nak pergi bazar lagi. Betul. Kita nak buka apa? Betul. So, Kita akan siapkan 5. 5 dulu. Okey, Lagi jom. 5 Noah akan buat Kejap lagi, malam sikit. malam sikit. Tak pun esok je. Sebab kita ada aktiviti lagi nanti. Betul. Yeah, jom. Let's go. Okay guys, kita dah tanah. ready. Ya. Ini kita dah ready dah tadi. Benda ni pun DIY korang. Ya, DIY je. Picit. Ya. So senang lah. Tak ada tumpah, tak ambazir. Jom. Let's go. Kita pakai yang mana dulu? Yang mana? Sana kot. Yang ni dulu. Macam lagi vibe. Mana ni? Ni pun okey. Ni lah. Okey tak ke ni? Ni lah. Boleh? Ni nampak lebih rata. Tak, kita nak tuang semua pun. Jangan risau, saya satu pun boleh. Baik tak payah tanya. Okey, awak masukkan minyak tu. So dekat sini, Ni awak masukkan. cara masukkan dia korang boleh tengok. Masuk je pipe tu terus. Tekan je. Picit je. Macam nak tahu dah ke belum? Lagi awak tuang je dulu. Banyak lagi. Dia ni setabung ni tak cukup minyak ni sebenarnya. Jadi kita letak sikit-sikit dulu. Okay. Saya sini dah okey dah ni. Lagi. Cuba cucuk. Belum. Oh. Boleh nampak lah air dia dah bertakur. Yeah. Tuang je. Mak lintik-lintik. Tak apa, tuang je. Tak Okey. kena pasal kan. The best lagi vibe kalau malam weh. Ya, betul. Lagi malam kita buat. Wow. Kita test je dulu Tiup. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur ku tak pernah merasa begini. Yang kau tu pada pandai pergi pakai tangan kenapa? Terus jadi macam ni. Bukan. Okay, good. Ni kurang minyak. Macam ni ada minyak. Mana kau tahu? Awak ni dah terbakar dia punya tu semua dah bakar je. Tak. Yeah, good. Dah. Let's go to another one. Jom. Lupa. Ni yang kita buat. Comel lah. Comel je.
Nyamuk banyak lah, kesian Aslah. Aduh. Aku dah dihurung nyamuk. Kenapa nyamuk macam tak banyak gigit kau kan? Peras kulit kau ni, nyamuk tak nak gigit. Segala semua kasihku hanya untukmu. Ini orang lama yang buat. Tak adil. Memang lawa lah. Dia tak ajar pun. Nampak sangat nak makan seorang. Oh, nak kata dia punya buatan lawa lah tu. Makan seorang lah tu. Tak bagi tahu pun boleh buat macam ni. Tu lawa kan? Lawa kan? Biasa je. Lawa. Okay. So, kemungkinan malam ni kalau tak hujan, malam ni kita akan hidupkan bakar. semua. Dan Betul. kita tengok suasana kampung style ni, bos. Ya. So, Adakah? kita akan sama malam nanti sebab kita dah settle this one. Yeah. Sekarang pun dah nak pukul 6, kita nak pergi bazar. Pergi bazar, cari betul. Makanan untuk berbuka. Dah lapar. So, let's go. Kita Let's tunggu go. malam nanti. Bye-bye. Selamat berbuka. 2 hours later. Okay. Guys, kita dah malam. Dah malam. Tadi dah hujan, kita pun tunggu Ya. persiapan kita. Uish, basah cuy. Macam mana dia basah? Tapi saya sempat balut dia tadi. So, kita try. Adakah dia menyala atau tidak? Macam tak menyala sebab basah. Alamak. Menyala. Nyala. Menyala bosku. Kau mesti tak tahu yang nyala. Kau tahu tak nyala? Menyala bosku. Tahu tak siapa? Siapa? Tahu tak siapa? 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 Tak tahu? It's okay kalau kau tak tahu. It's okay. Dia pun naik kalau dulu sumbunya. Dia nanti dia naik sendiri lah. Wah. Okay guys, kita punya pelita. Sumpah pelita macam ni. Tak pernah aku nampak. Awak nampak kan dia nyala terang kan? Hmm. Macam itulah saya menyala di dalam hati awak. Terang, nyala. Nyala bosku. Te pego, tipo assim. Você vai pirar, vai gamar em mim. Te pego. Yang belacing sangat? Ya! Okey. 1, 2 dah. Wah, next. Let's go guys. Saya nak bakar. Inilah pokok yang Kanda takut tu. Oh, ni tak berapa basah. Kalau ini berapi, kalau awak, my baby. Oh, comel ni. Lamanya. Dia basah-basah. Boleh. Boleh. Okey, biar je. Lama-lama berapi sini jadi panas ni ujung ni. Yelah, panas lah. Boleh tak? Oh, boleh buat macam ni? Yelah, tu sebab tu saya buat itu tadi. Awak tak tengok. Oh, ya ke? Saya tak fokus lah. Saya tengok awak je tadi. Panas! Wow, cantiknya. Panas ke? Wah! Jom, Betul-betul buat raya lah, weh. Buat raya kat kampung Pelita. Tapi this one, another level. Betul. Gelap sangat lah sana ni. Wah, adalah hujan tadi. Nanti dia pacat. Tak ada pacat. Kau selalu yakinkan aku lepas hujan pacat, lepas hujan pacat. Tak, Tiba-tiba hari ni tak ada pacat Itu pula. kan ada rumput tak potong lagi. Ini pun adalah. Ni dah potong dah. Sebab kan Aslah nak datang. Panas. So, kita akan bakar semuanya. And korang akan tengok sekejap lagi macam mana keadaan after terbakar. Let's go. Dengar dengan tu lagi nampak macam raya esok. Kan? Dia sekali dengan bunyi cengkerik nah buat belah sana. Jom. Panas ni. Ini terus-terus terbakar. Oh, sebab kita dah try tadi Tadi kita dah try ni. Oh. Siang tadi. Kita nak tengok jadi tak jadi kan. Buat tak jadi. Masa kau jadi tak jadi? Ni alhamdulillah jadi. Tak terbuka api tu. Tak bertahan. lah. Minyak kurang kot. Tengok minyak. Rasanya ni minyak paling banyak. Nampak kita pelita kami yang ada sekeliling. Alhamdulillah. So ini Inilah sajalah. homemade pelita. Korang pun dah boleh nampak Aslah buat Betul. sekali dengan Nuah buat. Ini kami yang DIY. Betul, DIY sendiri je. Benda-benda ni semua orang boleh buat. So benda yang kami buat ni digalak-galakkan lah ikut. Betul. Bagi tak
terputus. Orang kata tok moyang punya Saya biasa zaman sekarang orang pakai pelita beli dekat ni Tin DIY. dalam lepas tu buluh je gitu je. Betul. Simple. So kalau This boleh one Hmm. original. balik kampung ramai-ramai kan. Ramai balik kampung tu pergi panggil pakcik-pakcik kan, adik-adik tarik baik pakcik tu buat macam ni. Ikut contoh. Dia nampak lebih menarik sebenarnya. Betul, dia nampak memang kalau korang buat ni sekeliling kampung memang betul-betul orang kata rasa vibe tu kampung, rasa orang kata raya tu. Kalau sekarang ni tak, balik kampung je main game. Kampung je main game. Apa this you? So ini sajalah, saya rasa tak ada apa-apa. Kita tunggu next content pula, insya-Allah dekat Aslah punya. Kami akan bergilir Aslah saya. Ya. Ya, insya-Allah. Kami cuba buat yang terbaik. Abang terima kasih dengan support saya. Dan support Aslah dan jangan lupa support yang lain juga. Andai kata kami punya konten tak keluar, korang pergi support konten-konten lain juga, insya-Allah. Yeah, and insyaAllah next kita akan bawa lagi collab yang lain. Betul. Dia sebenarnya agak susah nak buat collab bulan puasa Sebab orang masa. ada masa Betul, tersendiri, masa. nak rehat, penat, kita puasa kan. So kalau kita orang tak collab orang lain, jadi korang layan je lah kami berdua. Betul. Kalau ada insyaAllah kita nak ajak juga, cuma Betul. depends pada masa masing-masing. Masa. Sebab yang lain pun ada konten-konten tu juga. Ya. Susah pun je. Sebab nak collab ni bukan senang, bukan dengan mudah Ya, untuk betul. join. Ada Sebab masa waktu orang tak sama tak sama dengan kita, betul. So, ini sajalah. So, kita tunggu next content. Abang terima kasih sorok papan, tarik papan. Mantap, salah. Jangan lupa jaga gula, jaga garam, jaga kesihatan, jaga pemakanan. Yang penting jaga solat. Yang penting lagi awak lah akan jadi makmum saya. Salah pula. Okay, sejadi kawan kita akan jumpa lagi di next content As. Nura besar-besar Besar-besar bas. Bye guys. Bye-bye. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.